Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar kami hari ini. Selamat datang kepada podcast Budak UiTM. Uh, it's being basically host is me, Harit, and today we are inviting Haikal. Hi guys. Okay. So excited sangat hari ni untuk berada dalam bersama podcast Budak UiTM. Okay. Thanks to podcast Budak UiTM for inviting me today. Harit. And yes, of course, all of this premium setup here is presented to us or is being lended to us by the KL Podcast Studio, Petaling Utama. And right now we are in such a condition of Studio A, and so far it's been rather amazing, right? Sangat And- cantik lah, I think. Yeah, I agreed lah. Studio dia sangat cantik bagi saya. And all of the equipment being, you know, The setup, the setup the and everything. lighting, the is very- environment sangat wow lah, sangat wow. For me sangat wow. So again, all thanks to KL Podcast Studio, Petaling Utama for lending us all of this. So now let's move on to our main hot question sebagai Haikal, which is Okay. So my name is Muhammad Haikal bin Marzuan. So you guys can call me Haikal. Saya sekarang merupakan seorang student graphic design semester 4. Of course degree graphic. And I'm a ex-president for SMF, Sekretariat Mahasiswa Fakulti, bagi Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Art and Design. And also before this, in my diploma, I also as a MPP kat UiTM Cawangan Perak, Majlis Perwakilan Pelajar. big background lah ni kan. Tak adalah, biasa je. That's why. Okay, and then Not that big lah. And now currently apa yang I tengah buat, sedikit info lah. Dah tak ada jawatan dah sekarang, and dah jadi mantan presiden. Cuma ni tanggungjawab saya sekarang as a project director for my FYP next semester exhibition. okay lah. From all the ni, let's jump straight to the nitty gritty of what it becomes. I mean, what it feels to be, you know, Haikal in his glory days lah. Let's say. So first things first. Apa itu SMF and apakah peranan utama SMF ni sebenarnya? Okay, apa itu SMF? SMF is a short form for Sekretariat Mahasiswa Fakulti. So SMF ni function dia untuk SMF ni, of course setiap fakulti ada SMF dia masing-masing. Ya, betul. And the function is dia merupakan satu organisasi, orang panggil kalau dalam fakulti tu dia lah main, which is the hierarchy is MPP and the SMF. So antara orang penting ialah SMF dan juga barulah persatuan-persatuan fakulti yang lain. Serius lah. Yeah, dia antara the big organisation in fakulti. So function SMF ni dia tak sama macam persatuan yang lain, which is SMF dia ada kelebihan dia yang kita orang boleh direct ke orang panggil apa, peringkat atasan terus, dan dia juga merupakan orang tengah antara pihak HCP fakulti dan juga student fakulti yang lain. So dia as orang kata apa, kalau MPP dia membawa suara mahasiswa ataupun suara student UiTM secara menyeluruh. Tapi di Sekretariat Mahasiswa Fakulti dia membawa suara-suara mahasiswa ataupun suara student fakulti itu sendiri. Dia yang akan solvekan, orang panggil solvekan problem akademik ke, yang bukan akademik ke. Ada apa-apa masalah, boleh contact dengan SMF. So specifically Haikal sendiri masa tu memang bahagian SMF FSSR lah kan. Yes. And yelah, untuk student-student kat luar tu, dia peranan utama dia as you said lah. Tapi dari segi specifics tu macam mana? Macam contoh yang Haikal boleh bagi apa? Okay, spesifik saya boleh cakap, okay, SMF dia ada esko kebajikan, dia ada esko sukan, dia ada esko akademik. And let's say the situation is you guys ada masalah registration, nak daftar course ke, nak daftar subjek kan, okay, you guys boleh contact dengan esko akademik. So esko akademik dia boleh
orang kata apa, kalau you guys tak tahu solution, dia boleh carikan solution untuk you guys. So macam sama superhero lah ni Ya, kan? like superhero. Okay. Yes, basically. Macam contoh exco kebajikan kan. In case kita tak minta, tapi in case lah the situation is ada student fakulti kita rumah terbakar ke, rumah sewa dia accident terbakar ke, accident ke kan. So exco kebajikan SMF akan take action untuk bagilah bantuan apa yang boleh bagi. Faham. Macam tu. Okay, nampaknya kita dah nampak lah peranan utama sebagai, it's almost like a dang superhero lah kan, for all the FSSR students specifically. Sebab sekarang ramai student fikir like SMF ni alah, buat program je. Buat program je. Dia bukan sekadar buat program je lah sebenarnya. Sebab itulah importantnya hari ni kita discuss pasal ni. Okay, seterusnya, okay, dari segi peranan utama kita dah faham lah. And very straightforward. So seterusnya, adakah calon SMF ni semua daripada mantan MPP seperti mana you are, ya? Okay. Tak juga sebenarnya. SMF ni boleh jadi daripada sesiapa pun. Pelajar biasa pun boleh jadi SMF. Cuma bila you ada background like MPP ke ataupun any organisation ataupun any club yang you pernah join, dia satu kelebihan lah untuk you guys bila join SMF. Sebab SMF antara organisasi yang terbesar. So at least bila you dah ada pengalaman before this and then you join SMF, so you tak kekok sangat dalam bekerja dalam organisasi. Tapi dia especially bahagian-bahagian corporate ni. Yes, betul. Tapi dia tak terhad kepada yang ada pengalaman saja. So student biasa pun yang nakkan pengalaman ataupun nak macam berminat nak join SMF ataupun nak join dalam bidang kepimpinan ni, boleh saja join. Boleh saja. As long as you berani untuk join and you ada minat lah benda tu. Kalau you tak minat, rugi lah kan. Dengar tu, kena berani tau. Kalau tidak memang tak boleh lah. Kan? Dia sebenarnya memang kena suka juga kan benda ni. Kalau tidak memang hanyut. Dia kena suka. Kalau tak nanti you akan pressure tau. Sebab orang tak suka, dia akan buat kerja secara terpaksa tau. Bila you buat kerja secara terpaksa ni, you bukan susahkan diri sendiri, tapi you susahkan orang lain juga. Satu team. So SMF bergerak as a team. So you tak boleh selfish lah. So calon ni kalau saya boleh lah kan? I boleh. No problem, boleh. But to be honest, I'm not big like ni lah sebenarnya benda-benda like corporate ni. Tapi looks macam Haikal ni cool. So, macam mungkin terfikir juga. So, SMF dia bukanlah macam organisasi yang begitu macam betul-betul corporate tau. Dia tak macam like kena formal je selalu kan, kena panggil press tak ada. Just tempat untuk orang belajar, ambil pengalaman untuk to next ke kan. Dia belajar slow-slow. Dia tak perlu like macam kena serius je 24 hours kan, like tak. SMF bukan macam tu. Dia satu organisasi untuk you guys belajar and tambah pengalaman sahaja. So kalau macam you tak nak into corporate, jangan ambil exco corporate. Kita ada exco corporate. Jangan ambil exco corporate. Mungkin you ambil exco sukan ke, exco sukan dan kebudayaan kan. Exco kebajikan ada. Kita ada exco perhubungan. So banyak exco yang boleh explore. Dia tak perlu corporate sangat pun. Dia just santai-santai, tapi dalam masa sama kita kerja is kerja, santai is santai. So now that we know like the normal ordinary student lah, yang paling normal pun boleh join jadi as great as you, Haikal kan? Ya, boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh kan? So memang senang lah, to know that, and to everyone out there yang nak betul-betul jadi macam our amazing mantan presiden ni. So do join. So let's segue forward. Our third question should be, kenapa ataupun mengapa SMF ni dianggap remeh jugalah untuk certain pelajar, to a point where memang semua student-student out there di luar sana memang tak tahu actually. So main reason lah kenapa kita ajak faham. Kenapa dianggap remeh SMF ni? Mungkin orang tak kenal lagi SMF tu macam mana. And also dia kena tengok juga culture satu fakulti tu.
Kalau fakulti, contoh saya bagi contoh kalau fakulti FBM, Fakulti Business Management kan. Dorang sangat SMF dorang dah firm. Dah firm, and student-student FBM pun dah kenal apa itu FBM, apa itu SMF, and dorang punya persatuan-persatuan fakulti yang lain. Dia tak sama dengan FSSR. FSSR, SMF ni dia baru je nak hidup, orang kata, baru nak hidup. Kita ada SMF before this, which is SMCCA kan, and then CCA dah dibubarkan sebab kita dah pecah and kita dah change to FSSR. So SMF FSSR ni masih baru lagi, sangatlah baru. Baru tu bila sebenarnya, Haikal? Baru Specifically? Mei tahun lepas. Mei tahun lepas. Mei tahun lepas tak silap saya. Yes, betul. Serius? Yes, betul, serius. Tu memang betul-betul baby kan? Ya, betul-betul babies. Baru setahun lah basically kan. Tapi compared, tapi compared dengan SMF lain lah, memang betul-betul lah, dikira betul lah baby kan? Ya, SMF yang lain mungkin diorang dah ada yang dah lama kan. So yang untuk FSSR dia sangatlah baru. And untuk soalan kenapa student anggap remeh, maybe sebab diorang tak nampak apa lagi function SMF tu sebenarnya. Mungkin diorang nampak function SMF hanya buat program saja kan. Diorang dah ada mindset yang alah SMF ni buat program je, tu je yang diorang boleh buat, bukan boleh buat apa pun kan. Tapi diorang tak tahu sebenarnya SMF ni bukannya buat program je. Dia more tu kebajikan, tolong student kan. Contoh you nak pakai studio 24 hours ke, nak sampai malam kan, boleh ajukan dekat SMF. SMF boleh bantu. Itu yang student tak tahu. Sebab tu diorang like macam, lah SMF apa benda tu, tak nak tahu, tak menarik je. Ataupun, and it depends on culture untuk fakulti tu juga. Macam culture fakulti art kan, Fakulti art, kita tak boleh deny lah yang diorang more tu macam dunia sendiri lah. Dia ada dunia sendiri. Betul. Dia like macam dia punya lifestyle mungkin bangun, pergi kelas, buat assignment, ataupun lepas tu balik main game, lepas tu continue buat assignment lagi, and then tidur, and repeat benda tu. Betul. Dia tak nak tahu like organisasi apa persatuan. Yalah, dia tak nak tahu entiti, dikira entiti tertinggi jugalah kebajikan untuk aktiviti pelajar ni. Kalau macam dari segi, contohnya yang kita boleh ambil sekarang ni, paling terdekat lah is our motion graphic. Kalau macam kita orang contohnya nak render benda-benda 3D untuk buat motion graphic apa semua, nak guna iMac yang disediakan oleh UiTM. So boleh lah pergi kat Haikal ataupun no problem. bawah. Boleh je, cari je SMF yang ada, diorang boleh bantu, insyaAllah. Tengok tu, sebab tu korang kena, jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh. Sebab you guys kena explore lagi benda ni. Okay, student mungkin diorang hanya tahu diorang punya persatuan untuk diorang punya course saja. Motion punya persatuan saja. So student motion hanya tahu persatuan student motion je. Student foto hanya tahu persatuan student foto. Student grafik hanya tahu persatuan student grafik saja. So diorang tak tahu yang adanya satu persatuan yang jadi kepala untuk persatuan untuk fakulti tersebut. Susah lah kan kalau tak tahu. Dia susah lah sebab kita nak SMF nak bantu student, tapi student tak nak ambil tahu pasal apa yang kita nak bantu pun tak boleh juga. So you guys jangan anggap SMF ni tak ada function. Sebab you guys belum pernah cuba lagi. Betul. Untuk minta tolong ke apa kan. So gunakan SMF fakulti anda dengan sebaik mungkin lah. Gunakan orang. Okay lah, I think that should be good for now. Sekarang ni we are going to move on forward to our next question, but for now, this quick break segment. We'll see you guys in a bit again. Hello there, this is the KL Podcast Studio. Come in. Besides Studio A, the KL Podcast Studio offers Studio B. Let's take a look around, shall we? This studio is powered by Rode and Nanlite. It is targeted especially for creators, teams, and those who want to document their interviews, and even suitable for casual podcasting.
You may check out their website for more direct information. Link in bio. Welcome back, guys, to our today's podcast. Then, again, Aika, Yeah. we're going to continue this Okay. So, boleh. with more. We're going to hit you with more questions. So, better prepare. So, continue. Soalan keempat. Apakah sebenarnya kelebihan dan bakal kelebihan that people ataupun students boleh dapat lah kalau diorang jadi seorang AJK SMF? Okay. Orang kata privilege lah. Privilege, yes. In other words, it's privilege. Privilege jadi SMF kita tak nak cakap pasal yang dapat college ke apa kan. Kita tak nak cakap pasal tu. Okay, itu privilege yang mungkin semua orang dah tahu. Orang dah tahu dah. Kalau jabatan mesti ada college punya kan. Betul, betul. So others daripada tu mungkin kita ahli SMF dia akan dapat satu networking and you akan dapat belajar PR, how you nak communicate dengan orang-orang yang tertentu, orang-orang penting kan. And then you akan dapat pengalaman dari segi bekerja as a team, bekerja dalam kumpulan, and you know the corporate. Okay, so banyak sebenarnya soft skill yang ada when you masuk dalam SMF, ataupun tak kira lah SMF ataupun persatuan-persatuan yang lain kan. Tapi kalau untuk SMF you punya networking sangatlah, you akan dapat networking yang meluas lah orang kata. Sebab SMF dia bukan tertumpu pada dekat fakulti je sebenarnya. Mungkin SMF ni dia ada connection dengan SMF fakulti yang lain, persatuan daripada fakulti yang lain kan. So dalam masa yang sama you boleh luaskan connection you and kenal orang-orang yang lagi hebat daripada you. Macam kita boleh, saya ambil contoh lah once you dah jadi SMF, contoh you merupakan Exco Akademik SMF kan. So secara tak langsung you akan banyak bekerja dengan HEA fakulti, Hal Ehwal Akademik kan. So you boleh buat connection ataupun networking dengan timbalan dekat HEA kan. You akan kerap berbincang how to solve the problem kan. Macam tu juga macam saya kan, as a mantan presiden, saya perlu banyak berjumpa dengan orang, termasuk saya akan pergi ke program-program apa orang panggil leadership yang lain ke kan, program-program yang melibatkan semua persatuan UiTM kan. So dekat situ connection, kat situ you dapat free je connection ataupun awakening macam tu je. So you boleh orang panggil apa, kenalkan diri you dengan lagi ramai orang. Kita tak tahu orang tu background dia apa kan. So kenal je. So dekat situlah you boleh dapat networking yang kita tak expect yang orang tu pun hebat sebenarnya. So one of the orang kata benefit ataupun privilege yang you akan dapat is networking lah. Kita tak tahu kan, tiba-tiba you pergi jumpa, contoh you ada nak pergi meeting sponsor, meeting sponsor, dan you tak tahu pun yang orang tu sebenarnya bukanlah company tu je yang dia ada. Faham kan. Mungkin dia ada company yang lagi hebat daripada tu kan. Mungkin dia nak test you ke dulu kan. Bila you dah habis belajar, you kenal dia, and orang tu nak ambil you as a staff ke, kita tak tahu kan. So bermulanya daripada mana? Daripada asalnya you nak dapatkan sponsor untuk SMF je. Tahu-tahu you dapat kerja dengan orang tu. Yalah, that's the magic of networking lah kan, basically. And dari segi tu rasanya boleh daripada networking tu kan, boleh pergi daripada luar UiTM juga, and eventually mungkin lah kan, mungkin luar negara juga ada ke? Boleh jadi juga. Boleh jadi. Sebab kalau you guys tahu, banyak je SMF daripada fakulti yang lain, dia dah ada buat connection dengan networking dengan universiti luar negara. Diorang akan buat satu program collaboration. Diorang akan pergi ke universiti luar negara, Indonesia, Thailand ke kan. Kat situ you punya networking tu bukan local, but big kan? big lah, sangatlah besar.
Dia bukan dalam negara je, luar negara pun you boleh dapat networking dia. Sebab apa? Sebab you SMF as a fakulti, mungkin fakulti ada program yang melibatkan collaboration dengan universiti luar kan. So fakulti nak kan ada student yang boleh handle. So fakulti akan cari SMF dulu. So kat situ dah dapat free networking. Networking yang orang kata sangat besar lah, sangat hebat kan. Bukannya biasa-biasa, bukannya sekat persatuan-persatuan dalam UiTM kan, tapi dia adalah universiti luar negara pula. So sangat possible benda tu. Possible. So macam kalau kita tengok betul-betul dari segi networking tu, memang rasanya kalau keluar, macam sekarang ni Haikal jadi mantan, of course lah kan. So memang ada chance untuk dapat diabsorbkan into corporate lain luar UiTM. Ada chance. Boleh, ada chances, sangat boleh. Sebab once you dah ada SMF, you punya secara automatik lah secara automatik you punya resume pun orang kata dah kepuk lah kan. Okay dah, nampak program dah bersusun Program dah susun. resume kan. Inisiatif dah banyak buat kan. So kalau you nak kerja in mana-mana company, corporate ke tak corporate ke kan, so you dah ada satu advantage kat situ. Sebab you dah ada pengalaman bekerja as a team and bekerja dalam bidang corporate. So orang macam tak teragak-agak sangat betul. nak ambil you bekerja. Sebab apa? Sebab you dulu SMF. So memang dari segi tu memang banyak lah nampaknya the overall benefits. And just this is amazing lah to become part of SMF. betul. So sekarang we are moving on to more personal question lah kan. More personal question. Okay. So now Haikal, macam mana ataupun apakah cabaran terbesar Haikal sementara while you were holding the president title dulu? Okay, challenge Cabaran. terbesar Yes. bagi saya challenge terbesar ialah saya kena lead ahli-ahli SMF yang lain. Okay, macam yang saya cakap awal-awal tadi, SMF SSR ni baru lagi. Kira macam baby lagi lah. Kan, baru nak berangkat, baru nak Baru berjalan berangkat. kan. So saya as a leader ataupun presiden yang background saya mungkin dah ada pengalaman as a MPP dulu kan. So saya cuba bawakan pengalaman tu dalam SMF ni. So challenge ni bermula dekat situ lah. Sebab saya merupakan presiden pertama untuk SMF FSSR after SMCCE ataupun KPSK lah. Kalau dulu KPSK, sekarang FSSR kan. Betul. After bubarnya KPSK, saya lah presiden pertama dia. Wish. So kira macam nak rebrand balik lah SMF ni kan. Nak kena rebrand tu sangatlah struggle. Sebab bila ahli-ahli SMF yang baru-baru masuk ni kan, orang tak, orang panggil apa, mungkin ada yang tak ada background langsung daripada persatuan ke apa kan. So saya boleh cakap sewaktu saya jadi SMF, 80% lah, 80% ahli SMF tak ada background bekerja dalam organisasi. So kat situ challenge dia lah bermula, which is saya kena lead orang untuk tahu daripada A to Z, which is pengurusan fakulti siapa kan, daripada lepas tu saya nak kena ajar corporate macam mana bekerja, protokolnya macam mana, and macam mana saya nak bagi diorang faham yang SMF ni bukan untuk jawatan saja. Of course akan ada yang fikir, okay, aku nak masuk SMF sebab aku nak ada jawatan and nak dapat kulis je, tapi tak nak buat kerja. Kat situ pun tak boleh juga. So saya yang kena take inisiatif macam mana saya nak lead ahli-ahli SMF yang baru ni, basically daripada diorang zero knowledge untuk diorang tahu at least lah, tak banyak pun tak apa, at least diorang tahu how untuk bekerja. Diorang bertahu macam mana nak solvekan the problem kan. Diorang tahu untuk PR tu sangat penting untuk SMF kan. So challenge tu sangatlah besar. And of course awal-awal tu SMF yang lepas kita ada 25 orang. Lepas tu dalam pertengahan term tu, the midterm dalam SMF, berlakunya satu permasalahan, which is ahli SMF keluar beramai-ramai. Dia keluar 5 orang serentak. Sangat macam
sangat terkejut lah time tu at that time kan. Kita 25 orang and baru je lagi as a baby lagi kan. Perlukan apa orang kata Guidance lah. Perlukan guidance kan. guidance. And Guidance. nak kena, okay, memang how, you know, how small of a reasoning pun memang kita kena pegang lah juga Yes, tangan betul. awal-awal Pegang kan. tangan awal-awal. Lepas tu barulah Tapi boleh. bila ada 5 orang kan, contoh 5 orang tak silap saya. 5 orang yang melepaskan tangan tu, so dia dah, yang bawah-bawah tu, yang lain tu dah tiba-tiba terjatuh. Bila jatuh, saya yang kena bangunkan orang balik kan. Kena structure balik benda ni, apa SMF ni, organisasi ni kan. Orang punya jawatan macam mana, job scope diorang macam mana kan. Sebab daripada awal kita dah, saya dah dah susun job scope diorang kan, by kategori kan. So okay, kau fokus yang ni, aku fokus yang ni kan. So tak perlu, diorang tak terlalu pressure. Tapi bila dah keluar beramai-ramai tu, so mungkin ada exco yang tinggal seorang je buat kerja kan. So dia jadi pressure dekat orang tu lah kan. So saya tak nak SMF ni jadi pressure dengan kerja SMF kan. Betul? So saya terpaksa fikirkan solution macam mana nak buat ni kan. Nak cari orang baru ke, macam mana ke, nak kurangkan kerja, nanti terlepas pula benda-benda penting kan. Betul. So inisiatif dia yang saya boleh buat at that time, saya just go je apa yang ada. Cuma untuk exco yang kurang tu, saya kurangkan kerja and saya yang akan bantulah untuk buat kerja-kerja. Betul. Okay lah, let's say kalau memang ada tu, memang masalah dia betul-betul memang kena tolong lah. Rasanya Haikal sendiri macam mana personally lah kan, Haikal sendiri macam mana you sort of like lead diorang tu, macam like very specific tu, ada tak macam perkara-perkara yang Haikal sendiri sebagai mantan presiden sekarang boleh explain? Okay, macam mana nak cakap dia like, kalau contohlah ada perkara-perkara yang perlu ditolong kan, saya tak adalah tolong like, okay, kau tengok apa aku ambil. Saya bukan macam tu, okay. Saya akan bagi tahu, okay, saya akan tanya dia dulu, apa problem dia, start dekat mana kan. Saya akan bagi beberapa solution untuk dia sendiri fikir, okay, solution mana yang terbaik untuk aku. Saya tak nak jadi decision maker, walaupun I must I should be a decision maker, tapi saya nak ajar juga SMF untuk diorang buat keputusan sendiri. So saya akan bagi tahu lah, okay, kalau awak buat macam ni, nanti jadi macam mana, outcome dia macam mana. So saya takkan tolong 100%. Saya hanya akan tolong dari segi, okay, untuk bagi advice ke, pendapat ke, okay, boleh, saya akan bagi. So dari segi tu memang betul-betul lah. And like, you know, sebagai part of persatuan tu memang tapi kena. in case benda tu like pertolongan tu macam something big, something yang important kan, yang dia betul-betul tak boleh handle, okay, siapa, saya akan sendiri yang take over benda tu. Sebab kalau benda tu penting dan melibatkan orang-orang yang kata berjawatan tinggi ni, berjawatan besar ni, saya takkan simply untuk, okay, tak apa, pandai lah kau cari orang lain. Tak boleh. Serius lah. Saya takkan macam tu. Saya yang akan, okay, tak apa, kau tak boleh buat, aku ambil, biar aku je yang handle benda ni. So saya punya cara macam tu. Saya tak nak sesuatu benda tu buat dengan remeh lah. Even you tak boleh buat pun, mintalah tolong orang lain kan, minta tolong saya kan. Saya boleh tolong, InsyaAllah saya boleh tolong, don't worry. Tengok in terms of what lah pertolongan tu kan. Kalau setakat nak buat poster, tak tolong saya, jangan lah kan. Janganlah, saya minta lagi kerja kan. Macam tu. Okay. So dari segi semua tu kan, memang setakat ni masalah dia ataupun masalah, you know, Haikal yang you had to go through lah kan, memang regimen dia strict gila ke, ataupun memang, you know, pegang tangan tu, yelah, pegang sekejap tapi lepas tu ada buat salah, tak apalah. Okay, tak, saya tak macam tu lah. Saya akan ajar sekali. And then kalau tak faham, better diorang tanya saya. Okay, so saya akan explain lagi sekali. Okay, and then saya akan bagi diorang buat kerja. Okay, kesalahan pertama yang diorang buat, saya akan tegur lah. Kesalahan kedua, saya akan tegur juga, which is kesalahan yang sama lah.
kesalahan yang ketiga, kesalahan yang sama 3 kali diorang buat, saya akan bagi amaran. Kali keempat dah tak ada amaran dah. Kat situ awak kena marah. Sebab apa? Bila you biasa buat kesalahan yang sama, dan saya tak marah, dia akan anggap macam, okay, tak apa, aku buat salah pun presiden tak marah. Paling-paling dia tegur. Dia akan jadi kebiasaan. Dia akan jadi kebiasaan untuk keep buat salah yang sama. So dengan saya 3 kali je salah kau boleh buat. Lebih daripada 3 kali, awak akan kena marah lah. So dia tak boleh duduk dekat satu tempat je. Biar dia sedar yang okay, saya marah ni untuk improvement dia juga. Kalau saya tak marah, kira saya jahat lah. Saya jahat sebab saya tak orang kata apa? Itulah dia cabaran dia kan. Yes, Sebenarnya Haikal, you had to go through in Yes, order to betul. really betulkan apa yang tengah bina masa tu. Betul. Kena betul-betul orang kata apa? Teliti lah sebab SMF bukan benda yang kecil kan. And cabaran tu lah yang susah sikit kalau awal-awal. Okay. Okay, that's good to know. Now we are going to take on a short break again. Thank you for all of that. So see you guys in a bit. Hi, my name is Ilya from KL Podcast Studio. My experience on this company is very fun. Lepas tu, I boleh explore banyak benda kat sini. Dia tak ada limitation lah between apa yang kita nak dari segi ideation, that kind of stuff. So, I suka environment. Hi, my name is Ain. I'm from Marketing Manager at KL Podcast Studio. Kat sini, best tau sebenarnya kerja kat sini. Everyone ada masing-masing punya background yang berbeza, and dari situ kita boleh belajar masing-masing punya expertise tau. And then kat sini selain pada creative motion student kat sini, creative motion, kita ada audio student, film student. So kat sini I pun daripada different different degree, dan kat sini I belajar diorang punya perspektif. Hi, I'm Alia Amanina. Here, the working environment is really supportive. I really enjoy making content with them and until we started recording. All I can say is everything was going really well here. That's all. Welcome back, guys. Now we are going to continue again. Hi, Kyle. Hello. Alright. So, soalan seterusnya, bagaimanakah pengalaman Haikal sendiri bersama SMF ini dapat memberi, like, how impactful is it to your student life and perkembangan diri sebagai mahasiswa lah? Okay. Macam mana SMF ni bagi impak dekat diri saya lah. Betul. Okay. Banyak sebenarnya, which is bila kita kena kerja ada pressure. Of course lah, SMF nak pula saya as a president kan, banyak tekanan tu. Bila banyak tekanan, dia bagi saya satu orang kata apa, pelajaran lah, which is apa pun jadi kan, mental kena tetap kuat lah. Dia akan train you untuk mental you jadi kuat lah sebenarnya. Tak kisahlah dari segi pressure macam mana sekalipun, dia punya impact tu dekat saya tu, and now saya rasa saya lagi orang kata apa, tak adalah kebal, cuma boleh lah work under pressure tu sangat lah. Okay, dia tak cakap kebal lah. Kalau kebal tu macam pagi 10 kerja tiba-tiba dapat 10 kerja lah. Yeah, betul. Sangat lah kan. It'll be crazy lah actually. So SMF ni dia salah satu impak satu lagi saya boleh bagi dalam hidup saya sekarang ni, networking saya lah, saya rasa. Sebab bila saya jadi SMF ni, pengurusan ataupun lecturer ni kan banyak kenal saya. Bila ramai kenal, saya senang untuk berurusan. Like, nak minta pendapat ke contohlah basically kita kreatif punya fakulti kan, bila tak ada idea ni nak buat kan, so saya ada networking dengan lecturer kenal saya kan as a president. So bila saya nak minta bantuan tu sangat senang kan. Bila senang tu, kerja saya pun jadi okay, macam ni boleh buat macam ni. So saya pun lagi smooth lah kerja tu. Just because of
I'm a president of SMF and diorang kenal saya as a president SMF and diorang willing untuk bantu saya. Sebab diorang nampak lah yang saya pun banyak bantu fakulti kan, banyak Betul. tolong-tolong kan. So lecturer pun dah kenal, so lagi senang lah untuk saya sebenarnya. Okay. So dari segi impact, itu macam bunyi macam impact luaran. Tapi kalau impact like within yourself, like your soul lah, let's say. Like macam mana tu? Does it bring you peace ke? Sebagai kalau macam Haikal mungkin dia lebih macam mungkin macam you said it before just now, lebih macam tebal lah mungkin kan. Macam mana tu? Dari segi dalaman tu Haikal saudara Haikal macam mana? Kedalaman tu kalau jiwa ni memang terbantai lah orang cakap kan. Memang terbantai lah kan. So yelah, kita student, the main reason kita dekat uni ni untuk belajar kan. Tapi bila kita saya as a president, dia punya tanggungjawab tu dah tambah kan. So dah jadi, tak adalah bebanan, dia jadi tanggungjawab. So bila tanggungjawab tu banyak sangat, saya kena pikul, tanggungjawab tu sangatlah berat. Dia sangatlah orang kata apa, mencuba untuk saya jadi mental lah, untuk buat saya jadi mental juga kadang-kadang kan. Sebab pernah sekali saya mental time jadi SMF, time jadi presiden, sangatlah mental, which is kena fokus on academic, kena fokus on ahli-ahli SMF yang lain, lepas tu dengan pengurusan lagi kan. So impact tu dekat saya tu, jadi saya boleh jadi mental kat kadang-kadang. Tapi dengan adanya benda ni, so saya belajar how to overcome benda ni. Kalau tak ada rasa pressure tu, saya rasa saya macam biasa je. Mungkin macam like biasa, macam buat endah tak endah je. Tak ada sifat tanggungjawab dalam diri tu, tak tinggi dah. So bila adanya pressure, adanya tanggungjawab kan, so saya tahu macam mana nak pikul tanggungjawab ni, and tahu macam mana nak overcome diri saya, macam mana nak apa orang panggil, nak selesaikan satu isu, and ada impact untuk saya juga. Saya rasa bila saya tengok satu-satu problem, saya tak tengok dalam satu view je. Saya tengok dalam banyak perspektif juga. So kat situ saya belajar. Dalam SMF pun saya belajar untuk kita tengok satu isu tu dengan pelbagai perspektif. Sebab mungkin kita tak tahu isu tu, kalau kita tengok satu perspektif je, mungkin isu tu terhad je untuk solution. Tapi bila kita belajar, kita tengok dari pelbagai perspektif, kita jadi banyak solution kita boleh dapat. Kat situ pun salah satu impact yang saya rasa saya belajar juga daripada SMF. And bagus kan? Bagus. Betul. Quite good juga lah. The impact is, I mean, kalau kita ignore yang benda-benda mental tu. But yelah, it's what they call lah kan. You diamonds are rough. It's made by pressure kan. But yelah, and it's what they say. Time is gold kan. Masa itu emas. Betul. So dari segi tu, bagaimana Haikal sendiri agihkan masa tu antara akademik Haikal dengan komitmen kepada SMF ni? Curious lah. Macam mana tu? Curious Okay, mungkin ada orang cakap dia ni jadi presiden ni mesti akademik pun barai kan. Tak, saya seorang yang apa-apa pun pentingkan akademik dulu. Sebab the main reason, macam saya cakap tadi, the main reason kita dekat universiti ialah untuk belajar. Betul. Yang ada jawatan ni hanya orang kata point tambahan sahaja. Point tambahan. Betul. Kalau saya punya mindset, kalau perform dekat SMF ataupun perform dekat mana-mana persatuan, tapi akademik you tak perform, so tak ada maknanya lah kat situ. Sebab orang tak nak, at the end orang akan tengok juga pengalaman you, tapi you punya result semester pun kena padu jugalah. Dia macam kena sama-sama. So for me, untuk balancekan akademik dengan kerja SMF ni, saya akan prioritaskan akademik dulu, which is saya akan settle dulu assignment, baru saya fikir kerja. Ataupun time class, which is contohlah time class, ada ahli SMF kan, tak saya update itu ini ke, minta tolong ke, minta advice ke dekat saya. Kalau time class, saya memang takkan layan. Nak tanya pasal kerja SMF after class. Saya
fokus on academic dulu. Dia kena set boundaries. Macam Yes. macam Haikal cakap lah kan, kita ni dihantar ke university, especially di UiTM, memang mak ayah dah hantar untuk belajar kan. Betul. So benda-benda additional ni kita punya action lah kan Betul. sendiri. Betul. So macam dari segi tu memang pembahagian masa tu memang dari segi, kalau in your opinion, memang amat penting lah kan. So, sambung daripada yang tadi tu, kalau Okay. lepas kelas Lepas kelas pun, kalau you nak tanya soalan, boleh lah tanya kan, after class. Tapi kalau time kelas, janganlah tanya. Sebab saya takkan layan. And Betul. then, saya punya cara kerja is, last untuk orang kata apa, borak pasal kerja dengan saya, maybe pukul 10 ataupun pukul 12 last. Maksimum lah 12. After pukul 12, saya takkan layan dah. Mungkin kalau after 12, contoh lah 12, 5 minit you tanya saya, press macam mana dengan poster ni, boleh proceed ke tidak kan. Saya takkan layan, saya akan reply pagi esoknya. Sebab for me, bila terlampau banyak sangat kerja, kita punya orang kata apa, time tu tak sama dengan pelajar yang biasa kan. Mungkin pelajar biasa dia ada assignment saja yang nak kena siapkan kan. Tapi bila jadi SMF, dia ada assignment, dia ada kerja SMF tu sendiri kan. So saya akan settle assignment. After that, barulah saya akan tengok kerja-kerja SMF. Ataupun saya akan tengok kerja SMF dulu. After 10, okay, push assignment pula. Saya takkan orang kata apa, biarkan like, okay, aku kena fokus SMF je, akademik lantak dulu, assignment tak tepi dulu. Tak boleh. Saya tak boleh. Sebab saya, walau macam mana sekalipun, sempat ke tak sempat, saya kena settle kat assignment faham terlebih dahulu. betul. Sebab for me, academic is more important than your position. Yeah, of course lah kan. Memang especially lah when we're in part, kita berdua memang FSSR. Like personally memang saya motion design, Haikal graphic design kan. So macam nak aturkan assignment buat project kita, mana ada macam okay, adalah test kan. Tapi ini kita dari segi assignment ni memang kena betul-betul timing kan. Sebab betul. macam personally I take my time to like guna Blender untuk render benda-benda macam tu, mesti Haikal faham juga kan. Faham sangat. Nak kena guna ini nak render ni, render tu. So memang betul-betul lah kan, kena bagi. Kena bagikan masa betul-betul. Tak bagi masa, nanti you akan drop salah satu. Bahaya tu. Betul. Sebab ada orang, dia akan fokus kat SMF. Bila you fokus dekat SMF ataupun persatuan, dia akan dropkan dia punya akademik secara tak langsung. Okay. Kalau you fokus on akademik saja, which is good lah kan. Tapi bila you dah ada SMF ataupun you dah ada persatuan, you more fokus on, sangat terlalu fokus sampai you abaikan kerja SMF, pun tak bagus juga. Sebab you akan susahkan team and you akan banyak dilikan mungkin benda-benda yang penting untuk fakulti. Sebab you dah ada tanggungjawab yang lain, bukan you tak ada tanggungjawab yang lain. Okay, so you dah tak sama dengan pelajar yang biasa kan. You dah ada satu tanggungjawab yang you kena pegang. So kalau you tak balancekan dua-dua tu, dia jadi susah lah. Kan. Dia jadi susah, which is contohlah you fokus on academic saja, tapi you tak fokus on SMF, and then dalam resume you put SMF as you punya tambahan point tambahan kan, pengalaman. Tapi bila orang test you, tanya pengalaman apa semua, you tak boleh jawab. So dah tolak, dah rugi dah kat situ. Betul. Dia kalau rugi tu memang rugi habis semua. Rugi habis semua. So macam, okay, so orang tahulah you masuk SMF, tapi you tak tahu apa-apa, you tak ada pengalaman yang interesting. So orang akan tahu yang, dia ni masuk SMF ni tak buat kerja. Sebab you tak boleh ceritakan apa pengalaman you dalam SMF ataupun dalam persatuan. So for me, balancekan akademik and SMF, tapi jangan tinggal akademik. Fokus on akademik, tapi jangan tinggal SMF. Macam tu. Dengar tu guys, jangan don't like weigh one on another. You need a healthy balance baru you get to become something as a stellar example lah. As like mantan presiden kita Haikal ni, Cahaya. I mean like you're amazing man. That's all I'm saying. So daripada when we talk about like all of this, what do you think, ataupun apakah pencapaian terbesar dari segi SMF buat setakat ni lah, untuk VC yang SMF sendiri nak ingin mencapai pada masa akan datang? Okay. Macam mana tu?
Okay, pencapaian terbesar SMF setakat ni saya rasa saya tak naklah cakap pasal program. Program pun ada, which is Betul. SMF pernah Betul. bercollaboration dengan Kereta Api Sarung. Kalau korang tahu Kereta Api Sarung, satu event yang besar juga setiap tahun ada kan. So kita ada collaboration, pernah buat collaboration as kita jadi AJK dorang kan. And then kita saya punya pencapaian, bagi saya lah, SMF, pencapaian terbesar SMF ialah bila orang dah kenal SMF FSSR. Specifically untuk FSSR. Sebab kita baru, orang pun tak kenal, fakulti-fakulti lain pun tak kenal. Kita, contohlah, saya pernah pergi je tau, dekat fakulti atas, pergi program, represent SMF FSSR lah kan. So orang tanya saya, kau dari mana Saya cakap lah, daripada SMF FSSR. FSSR? Apa tu Rasa macam Aduh. oh, kau tak tahu So kita dekat Pucat Alam, orang dekat kita fakulti kat belah bawah kan. Bawah susah. So mostly budak atas tahu fakulti alam bina. Orang tak tahu FSSR kan. Secara seluruh lah kan. Yes, So betul. macam your tak job. tahu kewujudan tu ada art and design ada FSSR. So bila saya as a president and SMF yang lain dah gerakkan orang kata apa, dah sebarkan SMF ni ataupun nama FSSR ni kan dekat fakulti-fakulti atas. Alhamdulillah sekarang fakulti-fakulti atas pun dah tahu kewujudan. Tak mungkin tak semua, tapi diorang dah tahu yang ataupun diorang dah acknowledge yang kat bawah pun ada FSSR. Itu adalah satu pencapaian terbesar lah untuk saya, sebab bukan senang untuk dapat nama, untuk orang kenal kita dekat bawah ni. Yelah kan, especially apa yang Haikal dah explain masa early on in our talk, about roughly a few minutes ago lah kan. Memang sebabkan Haikal masa tu dijadikan presiden masa awal-awal kan. Yes, baru keluar. Mestilah pencapaian terbesar you is relatively to explorekan FSSR ni. Betul. Pada seluruh ni. So macam okey lah, boleh sebagai memang pencapaian terbesar tu boleh salute lah. Betul lah. Sebab yelah, kita baru kan. So baru tu nak dapatkan nama tu susah. Sebab mungkin orang akan tanya kan, kenapa nak pentingkan nama FSSR ataupun SMF FSSR kan. Kenapa pentingnya nama ni? Bila orang kenal kita kan, kita lagi senang untuk buat any program ke, any connection yang kita nak. Contohlah, kita ada problem kat sini yang perlukan kepakaran daripada fakulti lain. So orang dah kenal kita kat bawah. So benda tu lagi memudahkan kerja kita sebenarnya. Tahu, memudahkan kita punya kerja and memudahkan kita punya orang kata bantuan lah, kalau kita nak bantuan daripada fakulti lain kan. So benda tu mudah. Okay, so that should be ni nampaknya memang betul-betul banyak lah. And terima kasih for doing that. So we're going to going into our short break. So see you guys in a bit again. So memang with this premium level equipment and the very nice environment that we are able to focus on to our podcast ni. Terima kasih again KL Podcast Studio for this. You guys also can book and just overall book this entire studio. There's Studio A, Studio B, and Studio C, and there's such this formality dia ada. You can choose also which one that you want to do for your podcast, specifically podcast. So
thanks again, KL Podcast Studio, for lending us all of your equipment and studio. Thank you. All right, welcome back, guys. Now let's continue. Okay, from what we have discussed, like for the past few minutes ni, what do you think, Aikal, sebagai mantan, mengapa ataupun why would pelajar baru, new students, perlu sertai SMF ni, and dia bukan saja normal but like also tidak sekadar fokus pada like academic. Now this is his time to like shine lah untuk everyone out there to eventually join SMF. So yeah, the stage is yours. Okay. Basically untuk kenapa saya recommendkan untuk student FSSR ni untuk join ataupun join ini persatuan ataupun SMF lah specifically. Dekat SMF you banyak sangat belajar. Banyak perkara baru yang you akan dapat, and privilege and benefit yang you akan dapat tau. So yes, study memang penting, tapi bila you dah nak keluar bekerja nanti, diorang akan tengok resume. SMF ialah, orang kata apa, kalau you ada SMF, at least you punya resume tu cantik lah orang Betul. kata. Sebab you dah ada pengalaman bekerja, kan? Of course, company dekat luar sana, kan, dia nak tahu you ni boleh bekerja ataupun tidak, kan? So SMF is a platform yang quite good sebenarnya untuk you belajar macam mana kita nak bekerja dalam berkumpulan, kan? Macam mana nak belajar corporate, nak belajar PR, communication, kan? When you belajar communication, bila you nak approach client, you dah ada basic, you dah ada pengalaman. Okay, macam ni aku kena bercakap dengan orang ni, macam tu aku kena bercakap dengan orang ni, betul? And then secara tak langsung, kan, apa yang you boleh dapat untuk bila you join SMF ialah networking. Okay, macam saya cakap tadi sebelum ni, kan, yang lepas-lepas ni banyak dah saya beritahu apa benefitnya networking ni, kan. So kita as a creative student, kan, sangat memerlukan PR. Lagi-lagi kita nak, contohlah nanti of course kita punya student dah ada buat freelance, kan. Of course dia kena bersembang dengan klien, Betul. kena approach klien, nak convince klien yang dia punya projek ni terbaik, orang kata. Terbaik, yeah. Kan? And dari segi, yelah, everything that we are able to use in our artwork boleh Betul. juga. Betul. Betul. Sebab tu bila you masuk dalam SMF, you akan belajar macam mana nak convince orang. Basically your PR lah, you akan belajar. So jangan sekadar untuk akademik, tapi you kena balancekan juga dengan curriculum dekat universiti. Okay, so SMF ni ialah sebagai satu, orang kata apa, point tambahan untuk you bekerja, and titik permulaannya untuk you guys ubah diri. Okay, maybe daripada introvert tu, okay, how dah boleh bercakap dengan orang, kan? So SMF lah permulaan segalanya, kan? Untuk you buat networking ke apa, you nak ada soft skill yang bagus, boleh masuk dalam SMF. And saya sangat mengalu-alukan untuk pelajar-pelajar FSSR ni join any persatuan ataupun SMF ni sendiri. Bukan daripada sekadar fokus akademik je lah, kan, but also as life juga di luar sana, kan. It's a very scary world out there lah. And dari segi tu SMF boleh ataupun mendatangkan kebaikan yang macam yelah, macam apa Haikal cakap tadi, macam networking, Betul lah. semua tu lah. Betul. Boleh saya tambah sikit lagi boleh? Boleh, Okay. sure. Tambahan lagi, saya akan, ini facts, which is bila you dah bekerja, situation bekerja dengan di universiti lain tau. Contoh lah, sekarang mungkin you dah terbiasa dengan, kalau you fokus on academic, you dah terbiasa dengan, okay, lecturer bagi assignment, you buat je apa yang assignment yang lecturer tu nak, kan. Tapi you tak pernah ada pengalaman bekerja tau, which is you tak tahu the hierarchy. Sebab hierarchy you sekarang hanyalah you dengan lecturer je, kan. Bila you masuk dalam, especially inilah creative department, kan, you kena bekerja dengan
apa art, kita ada art director dan sebagainya kan. Yeah. So the hierarchy tu you tak tahu, the flow tu you tak tahu. Dari segi boleh kaitkan lah especially sebagai student FSSR ni, saya boleh like safe to say memang perfect lah Yes, untuk betul. budak-budak kita kan. Yeah. So macam art and design, especially like art director, apa lagi, macam kalau kita tengok contohnya movies macam animasi, and dari segi graphic design and motion lah especially, memang ada hierarki tu. Kalau dari segi SMF, dia boleh tolong break down dari segi apa yang kita perlu buat, and dia boleh bring out our extrovertness Yes, dia. betul. Sebab kan, like Haikal cakap early on, kita ni sebagai art and design memang 100% sure, I am pretty sure yang kita ni semua introverted in a Yes, certain betul. sense kan. Yes. So from that point on, SMF ni memang again bukan dari segi akademik je, but also You punya soft skill. perfect for You janganlah anggap like bila masuk SMF akademik terterabai. Tidak. Macam yang saya cakap sebelum ni, pentingkan akademik tapi jangan tinggal SMF. Betul. Sebab SMF ni akan bagi impact dekat you juga sebenarnya. You akan secara tak langsung, secara tak sedar, you akan ubah diri you. Natural. Dia akan naturally ubah. Like, okay, before this contoh you introvert, tak hati nak bercakap dengan orang kan, tak hati nak convince orang. Once you dah masuk dalam SMF, you akan belajar PR, macam mana nak propose tu, nak propose ini, nak convince orang macam mana kan. So nanti bila you dah bekerja, you dah macam dah terbiasa, oh aku pernah buat ni. benar ya. Aku pernah ada situation ni. So kenapa sekarang Additional tak merit lah kan. yes. So kenapa? Join lah SMF. Okay. Join lah SMF. Join jangan tak join. Putih. Okay lah, unfortunately memang we are on our last legs of the entire podcast. So moving on, according to you Haikal, apakah pesanan terakhir you kepada mahasiswa yang takut untuk mencuba menyertai kepimpinan ni, especially in your position lah? Apa pesanan you, like final words lah? Okay, untuk student yang dia nak cuba tapi dia takut kan, takut untuk ada dalam ni, janganlah takut, beranikan diri and cuba untuk keluar daripada comfort zone. Okay, sebab you tak tahu apa yang akan berlaku bila you dah masuk SMF kan. Mungkin you sekarang apa orang panggil macam tengok SMF, takut lah. Dia dengar ni macam, takut lah, banyak kerja apa semua kan. Tak. Beranikan diri untuk cuba dulu. Masuk je dulu. You bukan masuk terus masuk terus jadi presiden macam saya. Tidak. Kan. You akan belajar daripada bawah juga. You akan belajar satu persatu. You akan belajar macam mana nak buat kerja ni, macam mana nak buat kerja tu kan. So jangan takut, jangan risau apa-apa sekalipun. Beranikan diri and cuba untuk keluar daripada comfort zone. Kalau you stay, of course lah you tak nak stay dekat the same level, you know. Sampai bila you nak jadi orang macam tu je kan. So you kena cuba untuk keluar daripada comfort zone you. Beranikan diri. And kalau nak ada dalam bidang kepimpinan, you kena ada minat. And you punya mindset is kena keep learning. Okay. Leadership is not about position, tapi it's about learning. Makin banyak you belajar, makin banyak improvement yang buat. Okay. And berani untuk buat keputusan. Okay. The first thing is berani buat keputusan. Keputusan you nak masuk ataupun tidak. Okay. Kat situ you dah akan slow-slow belajar. Okay. So pesanan saya untuk yang mana takut ataupun macam 50-50 lagi kan, 50-50 lagi, ikut kata hati and keluar daripada comfort zone. Cuba keluar daripada comfort zone and beranikan diri untuk mencuba benda yang baru. Okay. Of course akan banyak sangat orang panggil benefit. Okay. So jangan takut sebab orang kata apa, kepimpinan ni dia seronok. Kepimpinan leadership is fun. Tapi you kena minat and you kena berani cuba and you kena ada sifat untuk keep learning. Kalau you tak nak belajar, macam tu juga. Okay, tak ke mana. So, leadership is not about position tapi is about your orang panggil apa? Your keberanian. Your brave. Okay, berani buat keputusan, berani untuk keluar dari comfort zone, berani untuk belajar benda yang baru. Betul tu. It's very wise words by our
by our friend here. And personally also, saya rasa yang memang patutnya senang lah kan untuk ni, and especially bila kita ada macam high quality berkaliber, presiden berkaliber macam si Haikal ni. So memang rasanya everyone should not be afraid to join. Betul. And you would like, okay, not you specifically, sebab kau dah mantan lah kan. Yes, betul, dah mantan. Dah drop lah. Tapi yelah, dari segi yang knowledge yang you pass down to generations yang akan datang ni, especially yang nak bawa SMF FSSR ni specifically ni, memang akan ada lah kan sisi-sisi. And I heard memang dengar-dengar lah, a little birdie told me, I think okay, it wasn't a little birdie, but like he told me himself that kau memang still jadi nasihat lah kan. Yes, betul. Dia agak surprise juga untuk aku kan. Like macam aku ni dah mantan kan. Kalau mantan ni dah tak nak fikir apa dah dengan FYP lagi kan. Tiba-tiba I don't know, mungkin sebabkan aku macam mana nak cakap, bila aku dah keluar SMF ni, aku ada rasa yang aku tak boleh tinggal lah SMF ni kan. Aku tak boleh tinggal. And SMF dah ada penasihat kan. SMF of course ada penasihat yang baru. So bila aku merupakan satu-satunya ex-presiden untuk batch yang baru ataupun SMF yang baru kan, penasihat SMF pun masih baru lagi dalam bidang ni. So dia minta aku jadi penasihat SMF yang sekarang lah. Okay. Tapi not officially penasihat lah kan. Tapi ada lah, tolong aku lah. Aura kau tu ada lah. Because like it's really memang I could tell from your own sort of like humanity inside you, memang kuat lah sebagai presiden. And like and as they say, with great jawatan must come great responsibility. Yes. Kan. Betul. And then from their point on, memang it's natural, it's a natural course of action. Daripada situ memang you don't need to be there, and eventually mahasiswa, para pelajar semua boleh bring themselves, Okay. Okay lah, that would be a wrap. So it was one great session untuk sembang santai and very informal kan. And lagi-lagi daripada pengisian yang sangat membuka mata. And terima kasih banyak-banyak lah kan kepada our brother Haikal kerana sudi meluangkan masa and mengkongsi realitinya SMF FSSR ni specifically. Kempinan mahasiswa bersama me, your host for your podcast host today, Haris. And terima kasih juga sekali lagi kepada rakan penaja kami di lokasi yang this amazing premium level quality of the location by our friend here di KL podcast studio, specifically di utama, petaling utama. And for lending, thank you again very much for lending us the Studio A. And of course there's much more studio to be rented, and they are looking forward, they are open pun untuk para future eventual students to eventually get to them about it, so that they are able to lend their high quality equipment, as you can see here. And it's just amazing lah kan. Like I come terkejut kan. Ya, terkejut. Terkejut, it's amazing. The lighting one, Wow. I look amazing lah studio ni. Sangat wow lah. percaya, and like you look handsome, bro. That's all I'm saying. The lighting. Thank you. This is all. Hari also handsome, Thank you. And from that point on, I am your host, Muhammad Harith bin Israel today, and terus bersemangat dan terus juga aktif dalam kampus. Assalamualaikum, and jumpa lagi di episod yang akan datang. Okay, bye.